Hai, kembali lagi bersama channel Viral TV, di mana viral, hot, dan menarik. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Teruskan menyokong channel ini untuk mendapatkan gosip-gosip panas terkini dari selebriti tanah air dan luar negara. Semua tetap di hati YB kan? Biasa. Takkan Bella je. It's not cheap lah. Nak pergi France bukan main mahal lagi. Ngakut kan? Itulah saya nak kena minta kerja ni. Bantu dapat ikut jadi PA boleh lah saya dulu. Ya, you dekat Langkawi tu power. Macam Iron Man Langkawi. Sedap. Takkan seorang makan nak? Cakap nak share? Boleh, tu bos fikir. Okay, boleh. Siapa? Bella pula. Saya je makan lah ni. Ini dia punya minuman yang sangat sedap. Jangan ambil kan sebab I nak pisang. You nak pisang? Dalam tu ada kan? Tak ada? Bukan dah habis ke? Cukup lah tu. Ni masih nak beli lagi, ya Allah. Oh, sorry. Tapi dia masih kecil kan? How many milligram? One 250 kot. Popular drink. Ini banana kan? Sedap tak yang pilih? Sedap. Bayu pilih sedap. Betul bah rasa dia. Saya rasa macam begini sedap. Kan macam sudah terbiasa cakap Melayu. Tapi belakang sikit sekejap. Wah, dekat lagi. Seorang nak belakang, seorang nak dekat. Kenapa tak habis-habis? Sekejap lagi habis. Tengah makan. Saya lagi. Orang kata kenapa YB ada jerawat pula? Okay, now you jawab. You rindu siapa? Rindu my mum. Okay, Alhamdulillah. Mak Bella dapat bawa mak dia, saya tak dapat. InsyaAllah kita ada kewangan yang lebih kukuh. Amin, ya Allah, amin. Kalau kita selalu mengimpikan perkara yang baik-baik, insyaAllah Allah makbulkan. I want to bring my mom to France, Nice, during the World Ironman Championship. Amin, ya Allah. InsyaAllah. InsyaAllah. But it's not cheap lah. Nak pergi France bukan main mahal lagi. Ngakut kan? Itulah saya nak kena minta kerja ni. Bantu dapat ikut jadi PA boleh lah saya dulu. Ya, you dekat Langkawi tu power. Macam Iron Man Langkawi. Sedap. Takkan seorang makan nak? Cakap nak share? Boleh, tu bos fikir. Okay, boleh. Siapa? Bella pula. Saya je makan lah ni. Ini dia punya minuman yang sangat sedap. Jangan ambil kan sebab I nak pisang. You nak pisang? Dalam tu ada kan? Tak ada? Bukan dah habis ke? Cukup lah tu. Ni masih nak beli lagi, ya Allah. Oh, sorry. Sedap. Tapi dia masih kecil kan? How many milligram? One 250 kot. Popular drink. Ini banana kan? Sedap tak yang pilih? Sedap. Bayu pilih sedap. Betul bah rasa dia. Saya rasa macam begini sedap. Kan macam sudah terbiasa cakap Melayu. Tapi belakang sikit sekejap. Wah, dekat lagi. Seorang nak belakang, seorang nak dekat. Aduh.
Kenapa tak habis-habis? Sekejap lagi habis. Tengah makan. Makan laju sangat. Ha? Makan laju sangat. Tapi Okey. uniknya bila kita dekat Korea Selatan ni, dia memaksa gitu untuk jalan banyak. Dan punya total konsep jalan keluar kita 10,000. Korang tahu tak, purata langkah yang diambil oleh rakyat Malaysia tak sampai 4,000 pun sehari. Walhal yang digalakkan adalah 8 ke 10,000. Saya ada 10,000 minimum. Itu bagus. Bos Kiki adalah contoh terbaik. Upstairs. Kalau nanti beli roti, ajar lagi. So we have to walk long. Tapi itulah, nak salahkan rakyat Malaysia tak boleh. Kerana di Malaysia kita bukan pedestrian friendly, bukan cycling friendly. Kat sini memang jalan mudah, very pedestrian friendly, senang, selamat. Banyak orang berbasikal juga, selamat. Jadi kita lane. Kita ada cycling lane. Kalau korang tengok cycling lane kat KL, tapi kereta park sana. Saya tahu sebab saya selalu guna. Salah cycling lane bukan jadi cycling lane, dia jadi tempat parking lah. Sakit hati betul. Ada 22,500 orang Wow. tengah tengok you makan ramen. Nampak. Kita rasa masalah. Ramanya orang tak tidur lagi. Tak, kita tunjuk Bos Tiki pula. Bos Tiki ada 22,500 orang tengok you makan. Alamak. Apa ucapan you? Mana pisang? Sedap ramen ni. Orang tanya ni buka 24 jam ke? Asam pedas semua lagi sedap. Wah. Kalau buat ni, letak ramen ni dekat dalam asam pedas semua. Dia jadi ramen asam pedas semua. Ni idea business saya. Kita jumpa lepas ni. Jumpa bos-bos Korea. Ramen asam pedas. Tak ada ke? Takkan saya seorang fikir benda ni kot? Mua tetap di hati YB kan? Biasa. Takkan Bella je. Bella tengah pisang pun. Sedap je. Bella tengah minum. Sadi kau buat hal lah tadi. Uish. Buka air. You okay? Push pada. Kau Jack? Tak, kau baby. Kau baby. Sian Bella. Tersedak tu. Sekejap bagi masa dulu. Tapi this one also very rest. Apa? Apple? Super nice. Semua ada. Pear. Dia diam Bella. Very fresh. Saya rasa bersalah. Minta maaf ya. Kerana tersedak. Tak, kamera depan ni blur. Okey. Ya, tolong buat. Naya kau. Apa dia suka? Apa dia mild Korean, spicy. Alhamdulillah.
Dia cakap tak beres. Beres. I think dia punya standard Korean standard of spice Very high. very high. You see, this is very mild. Makan dia, it's not mild. This is not mild. This is okay. It's not like chili padi level, but it's also good. Dah. Ha? Tu. Sampah situ. Dah. Buangkan. Okay, semua ada nak tanya soalan apa-apa? Sini je. Boleh bang. So, panas sangat. Panas. Sebelum tadi nampak panas juga. Gasak terus. Okay bos, saya pula baca soalan. Okey. Sedapnya seaweed. Dia Jack. Bella memang suka. Breakfast makan ni. Lunch makan ni. 23,000 orang tengok makan seaweed. Tapi saya rasa tu lebih berkhasiat daripada makan chips more pada waktu malam atau Oreo pada waktu malam. Patut dia. Kau orang kat mana? Ke 7-Eleven lah. Kita dekat Muar. Kat pada Jawa. Saya bila bergombak. Saya kat Gombak. Gombak. Muar kat Gombak. Gombak ada muar ke? Kita dekat Muar. Sanakan. Kat Sanakan. Bella makan apa cakap? Makan hati. Makan hati Bella Oh, kita kat Seoul. Ya, not Busan, Seoul. Yang Muaz SUL. Amir tanya, bos tahu tak pantun pen merah and biru? Saya tahu. Okey, YB cakap tak payah tahu. Tak apa, kita dah lupa dah. Ada lupa pantun tu. Apa ni semua orang ChatGPT ni mesti jawab. ChatGPT. Dia nak esok ronda so cakap. Ronda so. Pusing-pusing. Boleh? Kita ada masa ke? Esok is free. Saya ada beberapa meeting Yang penting kan. Tak apa, minta Jack ronda je on behalf. Taklah, saya nak pergi jugalah. Agak lah. Tadi saya Korang ada pergi. cadangan tak mana dia pergi? Tak, biasanya pergi Myeongdong. Pergi nak pergi macam mana? Kenapa nak pergi tempat basikal ni? Kita boleh tengok lah. Okay, tadi saya pergi Seongsu, biggest olive young. I have no idea what that means or what you're talking about. It's the biggest Watson in Malaysia, like biggest olive young. Why do I want to go to Watson? It's very different. Bella will love it. Betul. Okey, jom kita pergi. Bella nak pergi lah. Yeah. Dia 3 tingkat. I nak pernah pergi ke negara luar nak pergi Watson. Uish, banyak barang beri. Skincare, cosmetic, anything. Jadi kan untuk your mom, your sister. Yes. I love it. They sell cookies as well. And at Seongsu you can buy the butter cookies like mana house beli yang butter cookies, you know. Tapi negara luar tengok pemandangan. Tak. Ni Bella nak. Ini Bella nak pergi. Bella nak kita pergi. Ah. Dia untuk kecantikan ramai. Kecantikan boleh tengok gambar. Tapi beli barang tak boleh gambar, betul tak? Okay, kita pergi. Yeay. Jeju Island tu jauh lah. Oh, dia bukan ada island pun. Island kucing tu dekat ni. Dia pun. Dia ada island yang ada Jeju Island. Dia jauh sikit. Dia kena ambil flight. Dia ada island khas untuk kucing. Kita flight. Jeju Island you take a flight. Itu dah Winter Sonata. Yompil kan? Yopi tu lain tempat. Mas Yongpil. Yang berbuat tak dalam drama. Oh, tengok. Bella dah. Tadi cakap 2 orang kan? Tak. Ni dah Ini dah campur orang berwatak. ketiga. Dia cakap pergi Namsan Tower. Yang semalam kita Itu cadangan yang Namsan Tower. Namsan Tower. Mana tempat nak beriadah dan bersukan yang bagus selain Han River yang telah kita pergi? Itu saya pun tak reti. Selain Han River ada apa tak? Ada Komen sikit. Nami Island. Hiking tak ada. Hiking. Nami Island jauh. Jauh. Check 4 jam. Jogging, cycling. Semua Nami Island, Namsan Tower. Namsan Tower tu boleh lari daripada bawah ke atas tak? Boleh kalau nak. Really? Tapi memang padu. Tak boleh, jadi Jip terputus nafas tengah-tengah. Boleh. Esok kita live kat situ Namsan Tower. So kita live, kita Jack lari dari atas ke bawah. Siapa dekat Putrajaya pada hari Ahad ni untuk Powerman kita jumpa ya. Ahad kan atau hari Sabtu? Satu hari kat basikal. Hari Ahad kita jumpa. Boleh?
Tapi kesian lah Dia bakal bagi lah ya Bakal bagi Dia tak bagi saya tak berani macam komen tu. Bella datang Korean nak jumpa Lee Min Ho ke? Memang. Dan saya akan menyokong misi ni untuk jumpa Lee Min Ho. To be honest, I'll find a way to make Bella find a way to make Bella the meeting. InsyaAllah. Langsung tahu tu lah. Oh, okey. Genting Helen. Maaf. Baik, dia fikir muar tu dah. I pun tak berani nak cakap Genting Helen. Bos rindu YB ke tak? Dia bos rindu YB ke? Sebab tu bawa YB ke Korea. I tak berani jawab lah. Bos bagi cek pegang. Apa kena bagi cek pegang pula? Tak ada. Jom kita jalan. Jom. Sambil jalan. Nah, kita jalan balik office. Betul. Balik hotel. Balik hotel balik. Kerja lagi. Sorry. Balik ni dia kerah saya lebih. Terkejut kan? Balik office. Jom. Balik. Soul Library. Saya tak biasa. Kita Sasul. Selalu. Ada sleep hygiene. Jom. Jalan. Jom. Sampah buang Sampah buang. Buat lain. Okay, kita buat. Tak ada. Pocok. Pocok ke kanan. Okay. Ni yang pocong-pocong elok. Sadiq ajar pocong-pocong kau. Pocok je lah. Memang salah style tu pula. Penting effort. Okay. Tengok. Dia pusing. Boleh membelakangkan audience. Audience selalu ni. You suka keluar malam kan? So, you selalu tidur lambat lah. Sebab setiap malam you ada dalam BPI. Sekarang macam dah lapar lagi. Main makan boleh? Boleh, jom. Masakan I sedap ke? Ataupun masakan dekat tempat restoran favourite you selalu makan? Mudah. Sini masakan you sedap. Masakan you bukan sangat mengisi perut. Dia mengisi hati sekali. Sebab ikan ni pun blushing. Lepas ni boleh tak kita pergi gym? Oh, dah makan sedap-sedap baru nak pergi gym. Boleh. Penat juga Jom kita pergi makan Sabar dulu. Habis lagi. Rehat seminit. Lepas tu kita start balik. Tak seminit lepas tu kita start. Sebab ada ni. Benda tu. You pasang tak? I selalu post pasal gatok. Raya haji ni I ikut you dah kan pergi ke Muar. So macam-macam I makan. So I dah gemuk. I tengok okey je. You nampak luar okey, tapi kita sebagai perempuan kita nak kena jaga. Dia bukan sahaja bantu untuk turun berat badan tau. Dia bantu macam-macam. Pembuangan, basuh bakar lemak, untuk energi juga. Kita pun dapat banyak good feedback. Korang boleh tengok sendiri. So, dia apple cider. So you boleh ambil. Tapi kalau you nak banyak, you kena belilah. Kalau korang nak, Bella nak bagi korang RM60 diskaun. Komen nak bas. Tahu tak apa tu bas? semua. Apa tu bas? Komen nak bas, terus Bella akan pilih. Bye.